Baik, drone saya mana? Oh, pai. Okey, assalamualaikum geng. Apa khabar semua? Semua kena sihat selalu. Tu dia motor dah cantik lah geng. Lihatlah motor saya ini. Sudah cantik, nampak stiker dah. Oh lama. Ada IWR. Tu. Sudah lawa. Sikit tak lawa. Macam ni start saya. Ada agar stiker pun lama. Stiker pun lama dah. Okey. Masa dulu buat YouTube dulu, orang nak beli stiker. So jom nak beli minyak dulu. Lepas tu lagi saya nak keluar running. Saya nak main drone. Saya ada nak try setting satu setting drone. Apa untuk nak ikut saya tu. Saya tak tahu lah Neo saya ni boleh pakai tak. Okay. So ni dia geng, Kawasaki KR ataupun KRR SSR. Boleh lah geng lawa. Boleh lah Janji ada tapi tak ada ada strike ni pun nampak syahdu ni sikit. Gitu. Jom. First on board apa tengok. Dengan ada phone holder. Ambil mood touring. Tengok sini sikit. Oh lama handsome. Handsome tu lah. Saya rasa handsome. Saya handsome. Okey, jom nak isi minyak dulu. Lepas tu kita jalan Kuat Kepah. Try tembak drone. Kita tengok ke mana. So ini dia. So bila dah pakai depan fairing ni, dia rasa sedap lah. Dia rasa lah bawa Kawasaki tu. Lama ni tak rasa bawa Kawasaki. Dan saya pun plan motor ni saya nak buat untuk ride. By the way, lupa nak cerita gambar. Clutch lever saya ni saya pakai ESR punya clutch lever Sonic. Yang ESR dah jual tu. So memang best geng. Dia ada beza pakai clutch lever ni. Dia lembut. Dia rasa lembut. So seronok. Lembut geng. Okey, jom isi minyak tu. Isi minyak dahulu. Oh lembut geng. Serius. Kelas ni kan. Ni memang lembut geng. Serius cakap. Harapnya semua okey. Sebenarnya saya pun nak fokus untuk P-Ride dia ni. Motor saya ni kalau ada rezeki saya belanja lah kat hampa. Ni tak tukar, buruk sikit. Saya belanja lah kat hampa top speed, tapi rasanya tak ada top speed kot. Sebab kita nak fokus kepada ride. Saya kalau saya fokus pada ride, bukan ride laju. Semua orang ingat ride tu ada je mah ride lock. Tu ride lock tu ada phone holder. Atas masing-masing So jom. So
So motor saya ni kalau hampa tengok memang cutting, memang apa, cutting racing lah kan. Tapi saya sadar macam ni lah keadaan dia nak bawa ride. Janji boleh pergi jauh. Kalau yang masih mengejar kelajuan, teruskan mengejar kelajuan. Saya dah tak ada apa yang nak ditunjukkan untuk kelajuan. Saya cuma nak ride lah. Terkeluar. Ni pun longgang. Aduh, saya boleh tukar cap ni rasanya. Tukar cap ni, tukar kunci kan. Boleh lah. Beli nanti saya ada duit, saya beli lah. Nombor plate depan pun tak buat hari ni. Boleh kot. Boleh lah. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Basuh plate. Buka lah. Tak buka lagi. Jangan ambil kat basuh plate. Dia yang saya dapat info dia tutup hari Jumaat. Tak betul, tak betul. Asal betul kot. Okey. So macam biasa saya nak menghalau ke jalan Gua Kepah. So kat situ saya nak tembak drone. Saya nak guna mode active track. Tengok dia boleh follow lah. Dia boleh follow ke racun lah. Memang racun elok lah. Kalau tak boleh follow tu bersyang lah. Okay, kita ambil view dekat-dekat dengan jalan konon-konon. Dah sawah sikit, sedap lah. Saya pun new, saya ni DJI saya, drone saya ni, saya tak sempat nak main drone tu. Yalah, bila saya kata saya sibuk bengkel. Bila sibukkan bengkel, dia tak banyak nak main drone. So masa-masa macam ni lah, sebelum nak buka bengkel, saya akan keluar buat video dulu lah. Tapi tu dah, hampa akan nampak jalan yang sama lah saya keluar kan. Jalan ni lah. So dia boring. Lepas tu saya ingat saya nak ride. So tahun depan insyaAllah lah, mungkin akan banyak akan ride lah. Saya cuba push. Tengok, dia boleh ride ni, dia modal. Tambah ambil dia motor 2 stroke. So modal, pelaburan dia drive punya. Bengkel beroperasi, ride berride. Itu modal kan. Itu bila masuk nak jaga duit kan. Memang betul lah. Kita ambil dalam mana Sat? Dia drone shot ni sat-sat kan. Macam boleh. Try motor tepi ni. Okey. Kalau sini boleh kot. Tembak drone shoot atas, bagi lepas pada pokok tu. Lepas tu ni. Okey, kita try tengok. Okey, set. Wait, terus saya mana? Pai. Wait, terus saya mana? Ya Allah, dia kat mana ni? Hang kat mana? Main sini. Mungkin dia panas ke apa, saya tak pasti. Saya nak guna cara lain pula.
kita guna mode follow me ke apa kan. Kita off dulu. Nampak? Oi, belakang aku. Lepas? Oh, tak lepas. Okay, stop. Bateri nak habis ni. Okay, set. Bateri nak habis. Let low. Tukar bateri dulu. Hari ni konten apa ni Karam? Konten tengok saya main drone. Masa ni lah saya baru nak belajar guna lah. Apa tahu? Saya ni bukannya masa sangat ni. Oh, itu dah. Masa ni lah baru nak belajar drone lah. Apalah. Saya tak apa nak ni sangat. Sebelah kawasan ni dia macam tenang-tenang sikit kan. So, saya boleh lah pegang lens bodoh. Masya Allah. Kotak lens. Aduh, tak cantik video. Bismillah. Garis-garis. Kalau dah nama pomen tu pegang apa pun. Oh, cantik. Okay. So, reconnect. Okay, join. Connecting. So, kali ni saya nak ambil. Tadi saya ambil setting dia. Ada bertujuan pula. Pasal apa? Jauh sangat. Aduh, awak ni. Back to home page. Is it? Connect. So, tadi saya ambil setting dia lain sikit. Allah. Kereta lepas. Baik. Saya ambil setting dia ni follow. Nah, setting dia kat sini follow distance medium, follow height high. So saya nak ambil follow height. Kita ambil kalau low above head, kalau ni eye level, kalau ni below waist. Oh, ni pakai pinggang kita ambil flat. Saya ambil distance dia close. Kita bagi rapat sikit dengan motor. Tengok macam mana. Sebab saya tak mahu nak belaga pokok. Dia kalau drone ni, dia belaga pokok. Jahanam geng. Okay. Saya rasa saya depan sikit. Supaya dia betul-betul belakang saya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Start. Okay. Dia dah detect Okay. Apa kamu kau nak nak cakap apa? Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tengok, dia detect sana. Cun tak cun. Okay. Oh, drone ni dia akan tiba-tiba dia akan sampai kat situ gitu. So okey lah ni. Untuk ride dia okey lah. Saya bawa dalam meter saya 30. Meter saya lah, tak tahu meter motor baru apa kan. So kat sini okey lah kot. Tak apa, sekejap di akhir video saya akan belanja shoot yang saya buat apa nak jadi. Okay. So sekarang nak ke mana ni? Dah gini nak ke mana ni?
Kita ke ni. Kita terus ke Pantai Bisik ke apa. Asal vlog saya ni berjam ni ya. On lagi ke kamera? Okey, jom ronda-ronda. Saya tak tahu lah memori saya cukup tak cukup ni. Tapi rasa macam lama ni. Okey. Sampai Pantai Bisik. Kenapa main sini? Saya pun tak tahu, saya saja main. Kalau masuk lorong ni boleh pergi ke Pantai Teluk Malas. Tengah-tengah hari orang tak main pantai kan. Saya main. Boleh naik motor atas ni. Settle. Okey. Okey dah. Ni yang motor saya. Aduh, penat. Penat main drone. Nak kena follow me lah. Saya nak test ni, follow me lah. Kalau motor pun nak test ni tau. So boleh kot. Ada orang pernah orang buat ke? Lagi aku buat, orang kata hang tak tahu apa orang buat ke tu, orang pergi tu. Oh, tadi lawa. Abang tu main drone tak ke? Cantik, mesti dia main drone. Confirm dia main drone. Tengok cara dia buat keluar tu. Tapi panas kan. Aku tekan betul duduk sini. Paling apa atas. Ambil gambar dulu lah. Skipping 2. Buat rasa-rasa. Buat apa. Buat syukur-syukur. Wih. Kita iPhone 11 lah. Mana nak elok. Saya akan duduk belah sana ni. Tu, motor kita. Motor kita. Tu dia. Motor kita. Tak ada nak gemak dah. Saya sejak buat KR ni. Dia punya steam boleh macam. Bayangkan motor macam ni saya boleh bawa ride jauh-jauh. Lama. Tak seronok tu. Tapi jangan tanya saya, bang model berapa, jangan tanya. Saya pergi depan Sat. Pergi tempat sejuk Sat. Ukuk boleh tembak drone kat situ. Kan? Dia panas Okay, sampai.
Sampai sini apa? Enggak. Takut juga saya pun. Kejap. Benda custom. Ya, kejap ya. Gila. Ui, masak panas. Bestnya. Mengai pada. Okey lah. So, saya rasa video sampai sekarang ikut. Dah panjang dah. Okay. So, nanti nak pergi buat komplit Alhamdulillah, geng. Motor saya dah cun apa tengok. So, itulah target saya ialah nak bawa daily motor ni. Nak bawa daily. Nak pusing-pusing. So, semoga impian saya yang saya nak buat tu tercapai di tahun hadapan, insyaAllah. Tengoklah, insyaAllah. Kalau boleh berjaya dengan motor ni, untuk saya sendiri, saya rasa seronok. Kalau beli motor baru pun seronok. Semua seronok. Janji keluar mengembara. Teringin nak guna ayat tu, tapi tak boleh lagi. Kita jumpa pada next video. Assalamualaikum. Bye bye.